Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia kepada saudara ibu bapa yang kasihi sekalian yang ikuti bersama di dalam video YouTube FC Cinta Nabi dan juga page saya Yi. Hari ini tanggal 24 dah bulan 3 tahun 25. Marilah kita update bersama berkenaan dengan pertikaian yang telah berlaku di kawasan benua Arab. Baiklah, saya nak update hak pada tanggal 23 hari Ahad tu telah berlaku kebakaran di kawasan Syria dulu. Iaitu tak kala pada hari Ahad kemarin itu pihak daripada Israeliyah tu telah menghantarkan bang beberapa buah menuju kepada sasaran selepas daripada kolej tu membawa kejadian kebakaran dan juga beberapa rakyat di setara duduk di batasan kolam tu atau di sebelah alik Syria tu membawa kejadian beberapa orang mati kerana ditakbang dengan melalui udara ataupun kapal perang di kawasan Syria. Itu satu maklumat yang saya nak beri dapat juga pada saudara. Dan satu maklumat juga pada hari ini tanggal 24 ni telah berlaku dihantarkan bang juga, iaitu dengan melalui kapal perang dia menuju kepada sasaran iaitu di Khan Yunis, membawa jadi kematian dan juga syahid 5 orang daripada rakyat Palestin yang ada di kawasan di Khan Yunis, dan beberapa banyak daripada sakit yang ada di situ oleh kerana pasukan tentera daripada Israel itu hantarkan bang menuju kepada sasaran kena tempat rakyat biasa ataupun dikatakan orang awam. Dan telah buat isytihar oleh Netanyahu bahawasanya sekarang ni dia telah mengepung akan bandar Gaza. Seolah kata hari ni tu dia kata 7 tapah untuk nak memperhilai dan nak menghapuskan, dan juga untuk nak dan akan pihak pasukan tentera yang duduk bergerak di dalam bandar Gaza. Dalam hal itu juga pasukan tentera saat itu telah berisytihar kami tak akan akak bendera putih. Bermakna kata kami tak jangkalah lagu-lagu mana pun, kami akan lawan terus bersama dengan rakyat-rakyat Palestin yang ada di Gaza, tak akan akak bendera putih walau bagaimana sekalipun. Itulah sebagai maklumat ringkasannya pada. Dan kita pergi sikit lagi, iaitu kita masuk di kawasan Istanbul di dalam negara Turki, telah buat perarakan oleh beberapa jumlah daripada kumpulan rakyat orang awam dan juga daripada menteri dan juga daripada Tanai Kuam ataupun Sepah Tanai Kuam yang ada di dalam Istanbul telah bersatu untuk melawan ni akan Israeliyah dan juga Amerika Syarikat. Suruh Perdana Menteri iaitu Tayyip saat itu lawan hantarkan senjata dan berdiri kata tolongkan akan Palestina walaupun bagaimana pun tak ada gapo rakyat nak terima. Itu telah berlaku di kawasan Turki daripada rakyat-rakyat. Dan juga pada akhir-akhir tanggal 3 kemarin pada hari Ahad tu di sebelah petang tu rakyat semua jumlah beberapa puluh dan sampai ke ratus dan ribu dah mari buat perarakan hidup berhimpun di stud ataupun duta hak Amerika Syarikat yang ada di kawasan di sini di dalam negara Turki sana itu. Di siapa masa waktu petang tu maka rakyat-rakyat daripada Turki sana itu berlaku kebakaran, iaitu bakarkan akan tut ke Israel yang ada di dalam kawasan negara Turki. Itulah sebagai ringkasan maklumat untuk tahu kepada saudara atau sekarang ni tu ada Lebanon pun hatta juga masuk di dalam bandar Israel 3 buah daripada Soruh menuju kepada sasaran di sebelah setara tu. Dia membawa ke beberapa tempat membakar dan nyala dengan sebab 3 buah daripada Soruh yang dihantarkan oleh Lebanon. Oleh kerana Lebanon hantar saat itu, oleh kerana pihak daripada Israeliyah tu hantar masuk di sebelah Lebanon dulu pada 3 hari kemarin, membawa ke jadi beberapa orang kematian juga ataupun syahid juga di dalam Lebanon saat itu. Maka pada hari ini itu Lebanon pun hantar 3 Soruh menuju pada sasaran, tetapi tidak ada kelaporan lagi atau ada mampu cacat cedera ke mana lagi tu, tak ada maklumat yang jelas. Cuma ada berlaku dihantarkan oleh pihak Lebanon, iaitu daripada tentera Hizbullah yang ada di kawasan Lebanon telah bergerak klik semula pula. Dan juga Syria sekarang ni sikit lagi tak kala Israeliyah hantarkan beberapa Soruh menuju kepada sasaran di kawasan Syria, maka masuk daripada Perdana Menteri hak baru ni Muhammad Syariq ni hanya duk berlawas dengan secara tuk je,
tak ada harta kelik dengan secara senjata dak. Mana kata tidak lawan dengan secara kekuatan dengan senjata dak. Hidup kecek dengan tuk saja. Tak ada bergerak lah. Kecek ni tak ada kata balah kelik ambil bedi kelik kepada tempat ketenteraan hak Israel duduk tempat cangkang di dalam kawasan Kolej tu dak. Duk berdiri diri saja cuma kecek berkenaan dengan kedutaan. Itulah sebagai maklumat ringkasan untuk saudara yang ikuti bersama di dalam video ni. Sekiranya hari ini ada maklumat yang terbaru, sekiranya saya ada masa kesempatan untuk beri maklumat, maka saya akan sampaikan kepada saudara. Jangan lupa satu orang satu like, satu orang satu share supaya semangat kepada pemberita dan juga orang yang beroyak pada hari ini. Sekadar dululah di dalam channel. Sekiranya ada maklumat yang terbaru, saya akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.